kita punya rakyat sendirilah, lokal ni tak minat dalam kerja-kerja pembinaan ni. Ada yang mengatakan malas, tapi ada yang mengatakan pekerja binaan, which is kita punya rakyat sendirilah, lokal ni tak minat dalam kerja-kerja pembinaan ni. Ada yang mengatakan malas. Dia bukan malas sebenarnya. Dia rasa dia setaraf dengan pekerja-pekerja asing ni. Okey. So kalau kita bagi dia contoh lah, trade, kita bagi dia work trade untuk brickwork misalkan. Okey. Dia satu baris dengan foreign worker satu baris. Dia rasa benda tu setaraf dengan, dia tak boleh nak aku buat sama je dengan dia ni. Aku duduk dengan aku. Dia macam tu lah. So maksudnya dia rasa dia ada darjat dia lah. Darjat dia. Okey, faham. Dia ada darjat dia. So kalau tak semualah, bukan semua lokal macam tu. Dia ada yang lokal yang nak belajar tu very very limited lah kita nak jumpa kan. Ataupun rakyat kita lokal ni lebih kepada, kalau dalam bidang pembinaan ni dia nak duduk di dalam golongan profesional sahaja. Tak semua orang macam tu. Ada yang lokal punya buruh yang dia willing to learn. And then tapi sampai satu tahap I wanna be a boss lah.